Mana sih? Allah. 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 Maya gapo? Allah. 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 Astagfirullah. Allah. 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 Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Semaya gapo tu? Maya. Ha. Maya sunat. Apa sepengah air batuk nasi semaya? Tak ada tomak nino. Apa ni tu? Ha. Okey, boleh banyak kak sikit. Nampak orang takut dia komak lah. Dia semaya perlu pada kesempurnaan setiap semaya sama ada sunat ke wajib. Dia dalam solat ni kita tak perlu kuantiti tapi kita perlu kualiti. Kalau kata semaya, dok, tak ada tomak nino. Rokok pun tak sempurna tengok tadi. Tadi rokok, rokok ni kena rokok gini. Allahu Akbar. Baca dulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pas siap baca tu baru sami Allah. Tak boleh. Dia gini. Tak boleh gini. Tak boleh. Dia kena ada tomak nino. Dia solat ni perlu ada tomak nino. Maknanya kita Maya sunat tak apa, tak boleh, tak boleh. Dia semua solat perlu pada tomak nino. Lepas tu so lagi pula kita tak perlu kejar kuantiti, kita kejar kualiti. Kalau kata kita semaya 2 rakaat sunat sempurna, molek, comel, Tuhan terima. Alhamdulillah. Tapi kalau kita semaya sunat banyak rakaat tapi Tuhan tak terima sebab tiada kesempurnaan solat, seperti tak ada tamak nino, rokok tak sempurna, sujud tak sempurna. Jadi tak dapat. Boleh letih kan? Gapo-gapo boleh? Letih. Boleh letih. Betul maya dah. Nak betul tu. Beki. Oh, nak beki. Leh. Maya sunat. Ingat kalau maya sunat tak apa. Tak boleh. Serupa ya semaya gapo-gapo pun. Leh. Beres betul tu. Penting tu. Rokok, sujud. Apa? Terima kasih ni moyak kau. Dah dah. Macam ayah kena patuk nampak dia. Ayah tengah makan. Tuk tuk tuk. Emat tu. Kalau papai ni pecah dah dak arah molek. Okey dah? Okey.